Jom teman saya buat ikan cencaru sumbat sambal edisi Ramadan. Mula-mula potong dadu, tomato dan bawang Holland. Next, sediakan bahan kisar. Potong kasar bawang merah, bawang putih, serai. Serai itu ambil bahagian putih saja. Resepi penuh dekat caption bawah deh. Masukkan ke semua bahan hiris kasar tadi dan masukkan cili kering kisar. Terusnya masukkan air dalam bekas cili kering kisar tadi. Agak-agak biar air itu paras bahan kisar tadi. Kisar sampai halus. Penuh lupa nak masuk halio. Halio tu saya potong kasar. Halionya masuk balik, kisar semula. Terusnya panaskan kuali. Bila dah panas tu masuklah minyak. Agak-agaklah minyak tu, jangan banyak sangat. Minyak tu biar lebih dari bahan kisar deh. Masukkan bahan kisar, kacau sebatik. Lepas tu masuk sambal biar sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan setengah cawan air masuk. Kacau biar sebatik. Masuk sekali lagi sampai pecah minyak. Saya buat gini sebab nak sambal betul-betul masuk. Next, lumur garam kunyit dekat ikan cencaru tu. Bagi sekatalah garam kunyit dekat ikan tu. Bila sambal dah pecah minyak kali kedua, masukkan gula dan garam. Garam saya lupa nak rekod. Kacau sebati biar garam dan gula tu larut. Dan tutup api dan biar sejuk seketika. Bila sambal dah sejuk, masuk tomato dan bawang Holland yang kita potong dadu tadi. Kacau sebati. Okey, dah siap sambal. Next, masukkan sambal tadi yang kita buat dalam ikan cencaru. Masuk biar padat-padat macam dalam video tu deh. Panaskan kuali, masukkan minyak secukupnya. Lepas tu panaskan minyak. Bila minyak dah betul-betul panas, minyak sampai berasap, masukkan ikan cencaru. Lepas tu tutup penutup kuali deh. Api perlahan ya. Bila dah keperangan, balik ikan. Cara balik tengok dalam video tu. Tutup balik penutup kuali tu. Masak ikan sampai keperangan deh. Okey, dah masak. Cencaru sumbat sambal dah siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.